Di mana kita? Lily, kamu pergi dulu dan buka ia dahulu. Wah, itu tembikar yang berair. Bukakan juga, Vida. Sudah tentu, saya ada teh tembikar. Wah, sudah tiba masanya untuk makan ia. Lihat apa yang saya dapat, Vida. Adakah kamu menakutkan saya, Lily? Saya rasa saya tergelincir melalui bilik. Mari kita lihat. Oh, Lily dengan lazatnya makan tembikar kamu. Saya tidak dapat mendengar diri saya sendiri. Ia sangat sukar. Oh, dia jadi liar betul dengan tembikar itu. Lily, kamu nak meletup. Oh, tidak. Wah, Phil, tembikar awak bukan sekadar kelihatan ringkas pada pandangan pertama. Bagus, saya ada tembikar terbaik di dunia. Oh, itu banyak barang hebat. Itu sahaja. Saya mau makan semuanya. Biar saya cuba dengan lebih baik. Kamu bermimpi, kamu takkan dapat apa-apa. Itu tembikar saya. Oh, tidak. Kita terbang jauh. Ia jatuh tepat di atas saya. Saya ada topi tembikar yang sejuk. Beri saya sepotong itu. Oh, bagus. Buka, Fidel. Ia dinamit. Oh, tidak. Oh, apa yang kamu buat? Oh, itu bau sangat sedap. Oh, ia coklat. Ia sangat baik. Ya ampun, kamu bertuah. Saya mau makan semuanya. Setiap gigitan terakhir. Buat masa ini, ia adalah coklat. Okey, selamat tinggal. Baiklah, saya ada idea. Apa? Itu sahaja. Dan letakkan di bawah meja. Saya rasa kita kena tunggu dengan itu. Apa? Apa benda? Ya, terima kasih. Saya rasa saya memang nampak. Saya obes. Apa yang anda rasa menanti kita kali ini? Apakah bau itu? Anda mau bercakap dengan saya? Hello. Pup aling-liling. Saya tidak tahu apa yang hendak. Singkirkan ia. Encik semua perkara yang manis. Itu menjijikkan. Wajah awak teruk sekali, Lily. Mari kita lihat apa yang saya ada. Adakah itu teh najis? Mari kita hidup lebih dekat. Mari kita kejar laluan itu. Oh ya. Saya berharap saya boleh selamat tinggal. Tak mungkin. Dia biarkan ada bahagian untuk saya. Saya berkhayal. Saya rasa saya tahu cara buat pelajaran video ini. Oh, ini sangat bagus. Hei, Vida. Oh, tidak. Tolong saya. Tidak. Ia lebih mudah. Ini milik saya. Jadi, mari kita mulakan. Lebih baik daripada yang saya sangkakan. Sekarang saya penyelesai. Apa semua ini? Pelik. Hanya ada satu cara untuk mengetahui apa yang ada di dalam sana. Ya, mari kita buka. Apa? Termometer? Saya tertanya-tanya. Ia nyata. Yang bermaksud ia betul. Ya, saya ada gula-gula coklat. Yay, ini sangat sedap. Oh, uncang boleh dimakan. Hebat. Apa yang saya akan lakukan Gimana dengan termometer makanan saya? Ya Sedap, saya tak boleh sangat mati. lazat. Ya Tuhan. Baik. Itu sangat bertuah. Oh, ini lebih sedap. Dia berfungsi dengan baik. Sejuk. Sangat bagus. Oh, kami tidak dapatkannya. M&M's. Saya suka. Dan kotak itu.
Ia boleh dimakan juga. Bukan? Oh, ini sangat bagus. Terima kasih. Adakah dia akan makan seluruh kotak itu sekaligus? Itu akan teruk. Dia sangat hebat. Apa itu? Apa yang terjadi dengan kulit saya? Baiklah, sekarang beg perubatan saya berguna. Mari kita ambil suhu dengan lebih baik. Kita patut dengar cakap dia. Kami ada diagnosis. Mata seekor ikan. Jom lakukan. Awak! Hanya satu data kecil. Dan sekarang kita perlukan krim istimewa kita. Ya, itu dia. Dan sekarang kita perlukan plaster istimewa kita. Itu dia. Terima kasih. Hebat. Terima kasih, Lily. Sama-sama. Akhirnya mari kita pergi. Kenapa saya jadi begini dan sushi? Balik selepas tayangan. Itu sahaja. Saya stowing. Tipkannya di bawah matahari. Kemudian terus ke dalam mulutmu. Sangat baik. Sangat lazat. Hei, Lily. Lihat. Lihat betapa hebatnya saya boleh jadi. Tidak! Baiklah, saya akan pergi ambil sushi saya. Hebat! Ini sangat bagus. Oh, saya rasa chopstick itu malah... Baiklah. Dua. Hebat. Saya simpan sosis dan coklat saya. Oh ya, mari tambah lebih coklat. Aduh, menjijikkan untuk ditonton. Apa kabar, kawan? Ya ditangguhkan. Selamat. Hello, saya ada ayam wasabi. I have preservatives gitu. Tapi babe, what is it? What is? Oh. Ya Tuhan. Baiklah, itu yang pertama saya. Wow, ada sesuatu. Sedap, sedap sayap. Rasa dan nikmati. Makanan para dewa. Oh, sedap, sedap makanan. Jadi saya ada sayap coklat. Secara harfiah. Terima kasih. Cuma. Ya. Okey, baiklah. Ya Tuhan. Oh, menyelerakan. Selamat tinggal. Hey, Feta. Kamu tak membuangnya. Pemerhati kita. Oh, sakit sebenarnya. Baiklah, masa untuk pertempuran besar. Bertahan, Feta. Saya akan menyerang kamu. Kamu mau berlawan? Kamu dapat. Dapatkan Lily. Selamat tinggal. Saya minta maaf. Tidak semudah itu. Kamu yang minta. Itu untuk Nah, kamu juga. ambil ini. Bermula dengan berputus asa. Oh, ayam kamu sedap juga. Wih, saya ada bakul boleh dimakan. Ini sangat sedap. Saya suka. Ya, banyak cabaran menarik. Hai Ashley, kenalkan Kira. Gembira berjumpa dengan awak. Keseronokan adalah milik saya. Ya, saya terlupa menyebut bahawa Kira adalah seorang zombie. Sayangku, Kira adalah tetamu. Kita tidak makan tetamu kita. Kira bergurau. Kira mahu melukis gigitan palsu. Kira kemudian melukis virus zombie. Baiklah, Kira. Berhati-hati, Ashley. Nampak? Dia menggigit saya. Sekarang saya menjadi zombie. Kira bergurau. Sangat seronok. Relax, Ashley. Kamu mahu zombie vegan. Hanya makan sarang, labah-labah dan pasta. Syukur. Olah, benda pelik dan menakutkan. Kira sediakan Ashley untuk tidur. Terima kasih, Kira. Tapi saya baik-baik saja. Harap dia tidak berkeliaran sepanjang malam. Saya sudah penat dengannya. Ini masa lapang saya dan saya mahu tenang. Apa ini nampaknya? Adakah ini tanah? Ben, lihat apa yang dilakukan oleh raksasa ini.
Kira ucapkan selamat malam kepada Ashley. Kira zombie, tetapi Kira wanita. Dan wanita selalu bertanya jika dia cantik. Manusia Ben, beritahu Kira jika dia cantik. Baiklah, saya rasa. Oh, rendah diri. Maaf, sayang. Kita akan lakukan sesuatu mengenainya. Saya akan jadikan kamu model terkemuka. Ini, cuba ini. Apa yang dibincangkan? Kasut ini membuatkan kamu kelihatan lebih cantik. Faham? Kira cantik sekarang, seperti Kim Kardashian. Baiklah, bagus Kim tidak mendengar ini. Namun, tidaklah begitu teruk. Mari kita cuba sesuatu yang lain. Pakai sedikit solekan. Itu sepatutnya membantu. Kira tidak tahu bagaimana untuk bersolek. Tetapi Kira melihat majalah bagaimana gadis-gadis menggunakan solekan. Kira cuba menjadi seperti mereka. Kemudian, Kira akan cantik untuk putera zombie. Sekarang Kira menjadi ratu orang mati. Hei, apa kabar? Saya mati. Kira, apa yang kamu mahu, Ashley? Ashley, awak mati? Tidak, bodoh. Itu gurauan. Alangkah ruginya. Saya harap awak sudah mati. Begitu lebih baik. Saya rasa saya sakit. Kira bersin kuat. Ben tidak boleh melihat Kira jatuh sakit. Atau Ben akan marah kerana Kira tidak pernah memakai topi dan jatuh sakit. Kira mungkin sakit, tetapi masih pintar. Apa ini? Kira, ini menjijikkan. Saya sudah bagi tahu awak sebelum ini dan saya bagi tahu awak sekarang. Jauhkan hingus awak dari segalanya. Tuhan, kenapa awak begini? Kira, mau makan tengah hari? Kira masak untuk Ben sedap. Baik, saya lapar. Boleh makan beberapa telur dengan daging. Telur itu bagus. Kira memasak dengan seronok. Betul, Ben. Kamu patut fikir 2 kali sebelum ajar Kira cara guna internet dan tunjukkan dia saluran YouTube yang hebat seperti saluran kita. Semasa kamu tiada, Kira belajar banyak dari saluran itu. Dia juga belajar seni bergurau. Jadi jangan ragu, dia bukan lagi zombie biasa. Telur sedang datang, manusia Ben, dan jangan lupa daging juga, Kira. Tiada daging yang lebih baik daripada otak. Sudah tentu otak. Apa yang Kira fikirkan untuk kesempatan istimewa ini? Jadi lain kali apabila anda tunjukkan kepada Kira cara membuat jenaka, mungkin anda patut gunakan otak anda dahulu. Kira masak sedap. Telur dengan daging. Nikmati manusia Ben. Saya rasa saya akan muntah. Tanda kepuasan besar. Baiklah. Ashley akan datang hari ini. Baiklah, dan seperti biasa, mereka akan menonton filem seram baru. Makan bertih jagung. Kedengaran agak baik. Kecuali jika ada zombie nakal di dalam rumah. Kira, zombie licik tidak akan melepaskan peluang untuk membuat beberapa jenaka. Tanamkan tangan jauh ke dalam jagung dan tunggu tetamu anda menemui kejutan yang menyeramkan. Wah, mungkin kita patut menonton komedi atau sesuatu. Tiada masalah, manusia Ashley. Banyak makanan sedang menuju ke arahmu. Di sini, kawan. Kira mahu kamu makan dengan baik. Oh, terima kasih Kira. Kamu adalah zombie terbaik sepanjang masa. Ya, manusia Ashley. Kira juga lebih baik dalam membuat jenaka. Baiklah Kira. Adakah kamu suka jenaka? Saya akan beri kamu jenaka. Kita akan buat satu gurauan. Cabaran gurauan manusia lawan zombie. Semoga yang terkuat menang.
Semua gadis takut kepada labah-labah dan saya cukup yakin bahawa zombie tidak terkecuali. Ya ampun, Kira. Ada laba-laba di bahu kamu. Tidak, manusia Ashley. Itu bukan laba-laba. Tetapi ini adalah seekor labah-labah. Hidup di kalangan manusia pasti mengajar banyak perkara kepada Kira, tetapi tidak semuanya, sudah tentu. Sebagai contoh, dia tidak tahu bahawa ubat gigi sentiasa perlu berwarna putih. Bukankah jelas bahawa menggosok gigi dengan ubat gigi darah jauh lebih memuaskan? Rasanya seperti anda mempunyai otak yang lazat. Ya. Manusia dan zombie sangat berbeza. Manusia lebih suka ubat gigi rasa pudina segar dan zombie menginginkan darah. Mereka tidak boleh bersetuju tentang rasa, tetapi mungkin mereka masih boleh bersetuju tentang warna. Saya benar-benar berharap si gila ini masih tidur supaya saya boleh memberus gigi dengan tenang. Apa ini? Daras. Oh, kira kejutan zombie yang menyeramkan ini membangunkan kamu lebih baik daripada secawan kopi. Jika Ashley benar-benar mau bergaul dengan Kira, baiklah, dia perlu menggunakan otaknya, faham? Dan maksudnya otak sebenar atau sekurang-kurangnya sesuatu yang benar-benar kelihatan seperti otak. Comel dan berjus. Sempurna. Hola manusia Ashley. Apa? Kamu juga zombie? Ashley, makan otak itu bagus. Ia membuatmu lebih kuat. Awak betul, Kira. Tapi itu brokoli. Sebenarnya, ia sangat baik untuk otak awak. Yo, brokoli buruk. Seperti yang awak mahu, lebih untuk saya. Apa yang berlaku dengan saya? Adakah saya sedang menjadi zombie? Tetapi lebih kepada jenis zombie yang pelik. Saya rasa saya tidak mahu otak. Saya mahu cacing. Hai Kira, saya sekarang salah seorang daripada kamu. Oh, seorang zombie. Tunggu. Kenapa Kira takut pada zombie? Kira juga seorang zombie. Tetapi manusia Ben adalah zombie yang pelik. Kenapa Ben tidak makan otak? Kenapa Ben makan cacing? So, jauh sekali. Hanya kerana merasa agak sedap. Pasti lebih baik daripada otak lama yang menjijikkan. Ini kamu patut mencubanya. Daripada takut kepada zombie, kamu patut cuba bergurau dengan mereka. Ia menyeronokkan. Beritahu mereka bahawa humor cerdik kamu tidak dapat dikalahkan walaupun oleh sekumpulan mayat hidup. Idea Desaline Wang. Cari mengenapa mabalayaran niya berada belon? Izinkan saya, Nats. Hey, apa yang awak buat? Percayalah, ini sama bagus dengan kisah Sal itu. Dan sekarang untuk sesuatu yang lebih mendebarkan. Dapat! Hey, apa yang sedang berlaku? Nampaknya Jess memutuskan untuk menggayakan rambut awak hari ini, Zo. Nampak cantik juga. Tunggu sahaja, Jess. Suatu hari nanti awak akan bangun botak. Untuk prank petranya, Mike ay menjaga sering artis berkaban-teraman daw. Phobie, mientras sehat, Ricky Liar suffer under visit Zoe and Terry fear of Taylor Swift McCartney. Dan Salos by Fasagas. Mari kita lihat bagaimana ini berjalan. Rintangan terhadap terapi. Ya, jangan risau Zoe, Dr. Mike akan menyembuhkan kamu dalam masa yang singkat. Nampaknya hari ini adalah ulang tahun saya dan Natalie. Saya bercadang untuk membelikannya bunga, tetapi kemudian saya fikir saya boleh ambil gambar bunga itu sahaja. Hasilnya agak baik. Ben, dia ingat. Ini cara dia hantar bunga kepada saya. Sangat bijak. Perang bermula, Ben. Saya kelaparan. Sayang. Terima kasih banyak untuk bunga-bunga itu. Mereka cantik. Saya harap awak lapar. Mempersembahkan makan malam ulang tahun kita. Sup kegemaran awak. Dan saya tahu betapa anda suka sayur-sayuran.
dan kentang goreng. Nikmati, sayang. Saya tahu awak akan suka tidak perlu mencuci pinggan. Saya rasa Natalie tidak menghargai fotografi konseptual saya selepas semua. Zoe sudah tidur sepanjang hari dan saya rasa sudah tiba masanya untuk dia bangun. Sedikit serbuk penyegar untuk si cantik tidur kita. Ada sesuatu yang mengganggu kamu semasa cuba tidur, Zoe? Merayap di seluruh muka kamu. Ya, tepuklah, gadis. Selamat pagi, si pemalas. Wabernur dan pengusik bukanlah tempat terbaik untuk tertidur, terutamanya apabila salah seorang daripada mereka sudah berkeliaran. Ya, ini memang palet warna kamu. Tunggu, kita belum selesai lagi. Betul, so Ali budak baik dan bersabar. Perkara-perkara ini mengambil masa. Kenapa awak fikir saya mengambil masa yang lama untuk bersiap? Hari baru untuk saya manfaatkan. Tapi pertama, Instagram. Tunggu sekejap. Ashley, apa yang kamu buat? Macam mana nak buang ini? Saya akan balas dendam. Kena selesai mah. Jangan lupa tutup mulut bila bersin. Kau tak mahu orang lain terkena hingus, kan? Sudah tentu kamu mahu. Nat, saya cuma nak lap habuk. Saya rasa itulah yang buat kamu bersin. Dengar, saya minta maaf awak sakit. Tapi boleh tak awak bersin ke arah lain? Maaf tak, Jess. Tadi saya banyak cuba membantu. You saja, Race. First dari sini kau si kecil yang suka bersin. Saya bosan. Saya tertanya-tanya. Jika Jess mau lepak, mari kita lihat jika dia mahu sertai sesi seni dan kraft. Adakah hanya saya atau air pancuran kita terlalu jernih? Nasib baik saya tahu cara untuk membetulkannya. Zoe, saya perlu guna bilik air. Sebentar. Apa yang dia buat? Oh, kamu akan tahu tidak lama lagi. Ini semakin mengarut. Saya tertidur di sini, Zoe. Baiklah, nampaknya kita sudah bersedia. Harap-harap Jess tak perasan sebelum terlambat. Maaf, Jess, saya ada sedikit masalah. Bagus. Harap sekurang-kurangnya kamu guna penyegar udara. Adakah ini hanya imajinasi saya atau sisa toksik keluar dari pancuran? Tak pasti tentang sisa toksik. Tetapi kamu kelihatan benar-benar hijau, Jess. Cermin di dinding. Yes, yang paling cantik sekali. Tidak keraguan. Sekarang, tutup mata, cantik kamu itu. Jangan mengintip. Mari kita main sembunyi-sembunyi, boleh? Kamu yang cari. Ben, saya betul-betul akan balas awak untuk ini. Mendapatkan perhatian yang sangat diperlukan daripada teman lelaki anda? Nah, anda boleh cuba membuatnya cemburu. Kasihan Mike, tiada yang lebih teruk daripada mendapati teman wanita anda dalam pelukan lelaki lain. Maafkan saya, kawan-kawan. Jangan hiraukan saya atau apa-apa. Sayang, tenanglah. Saya cuma bersandar sedikit dengan bantal kaki baru saya. Kenapa kamu pencari perhatian kecil? Saya akan cari cara untuk beri kamu perhatian itu. Anda sering sahur semua. Ibsis 5% sek. Kandungan berikut juga tidak disarankan untuk mereka yang lemah semangat. Sedia untuk salah satu prank paling menjijikkan kami? Mari kita mulakan. Aduh, nampaknya ada yang lupa untuk banyak. Saya nak muntah.
You are sorry into 3, mulai Korean. Natalie, berhenti panik. Ia hanya satu temu janji. Lelaki juga manusia. Mereka sama seperti kita. Disitulah kamu salah, Jess. Kamu perlu kelihatan sempurna pada temu janji pertama. Baiklah, ikut cara awak perempuan. Bukan lagi. Kenapa ini selalu berlaku pada masa yang paling teruk? Apa masalahnya, Nat? Serangan alahan lagi. Ya, harap-harap ia akan hilang tidak lama lagi. Siapa yang boleh membantu gadis keriting kecil kita yang mengalami alahan? Sudah tentu, tisu adalah penting bagi sesiapa yang mengalami alahan. Tetapi tahukah anda bahawa pembayang mata juga boleh memainkan peranan penting? Mari kita lap hidung itu dengan baik. Betul, Nat. Keluarkan semua kuman itu. Terima kasih, Jess. Saya sudah rasa lebih baik. Kamu non-betul baik juga. Jess, lebih baik awak lari, gadis. Ingat tak bila Ashley cat kuku saya tadi? Sayang, boleh ambilkan topeng mata saya? Goyasan tu sayang. Dia nak berambitur untuk suak squishual saya menceriakannya sedikit. Kuku merah jambu saya dan pembayang mata kelabu awak akan kelihatan hebat bersama. Ini dia sayang. Selamat malam dan mimpi indah. Betapa nyenyaknya tidur malam. Saya yakin beg mata saya sudah hilang. Aduh, rakun manis saya akhirnya bangun dari tidur. Lelin, kelopak mawar, sedikit minuman berkarbonat. Hanya malam biasa, saya bersantai dan dimanjakan. Saya bau pengikut yang cemburu. Oh, apa yang kita ada di sini, Jess? Jadi itulah yang sebenarnya kamu lakukan. Masa mandi, masker lumpur, dan cukur yang sudah lama tertangguh. Si Farfar ilang kumaring perinjing berkait-o. Guakan pisau cukur tu, gadis menjaga kebersihan diri tidak kurang penting daripada pengikut yang besar yang anda impikan. Reva sebenarnya Shane beraku disawit tabir suapan Instagram kita. Keinginan untuk kelihatan sekurang-kurangnya sedikit lebih baik daripada diri kita yang sebenar. Baiklah, mungkin jauh lebih baik. Itulah sebabnya blogger profesional mempunyai seluruh senjata hela, tipu daya, dan trik untuk mendapatkan gambar yang sempurna itu. Tapi sasaran yang terbaik for orang sudah merasa nurani ang beberapa desya sesuai mesti ada beberapa persamaan antara kehidupan sebenar mereka dan apa yang mereka tunjukkan kepada dunia. Dan ternyata mendapatkan keseimbangan itu dengan betul adalah jauh lebih sukar daripada hanya menekan butang kamera pada telefon anda. Husayers, VC, take flight, tatuk over cuma melihat kamera tingkat reaksinya dan skills yang pengikut anda tahu edut berada tinggi di langit. Ini adalah tip untuk kita yang tidak akan terbang dalam masa terdekat. Cetak gambar sayap kapal terbang, ambil gambar dengan penutup tandas, dan bersedia untuk menjadi subjek iri hati semua orang. Masako wais sarian barisan shop shas do kinger or romantis do kayang manis. Riwap because you datang. Jangan risau, Natalie. Awak sudah ada semua yang awak perlukan. Awak cuma belum tahu lagi. Itu lebih baik. Mata yang membara dan seorang asing yang misteri di sisi awak. Baiklah, Teresa perlu tahu bahwa orang asing itu sebenarnya kawan baik anda. Foto terbaik adalah tentang suasana dan misteri. Dia takkan beritahu jika kamu tidak. Untuk apa kawan kalau bukan untuk membantu? Wah, lihatlah Natalie. Saya tertanya-tanya siapa lelaki itu. Saya yakin dia sangat kaca. Mereka nampak sangat mesra. Inilah jenis komen yang Natalie akan dapat daripada pengikut yang tidak sedar dia cenderung untuk memutar belik kebenaran. Saya tertanya-tanya berapa banyak suka yang dia akan dapat kali ini dan berapa ramai pengikutnya yang akan berharap mereka adalah dia.
Jadilah diri sendiri, gadis. Kurus, baju top, sedikit wine. Nampaknya ini adalah hashtag baru Nat untuk malam ini dan dia benar-benar pandai beraksi di depan kamera. Sekarang sesi foto kita sudah selesai. Dia akhirnya boleh berehat, buka seluar ketat itu dan jadi dirinya sendiri. Sebenarnya minum segelas atau dua. Atau mungkin... Melayang Tia! Jadi apa? Bukan seperti pengikutnya boleh melihatnya sekarang. Instagram pada dasarnya adalah cerita tentang menjalani kehidupan terbaik Anda. Swab sesuai batin itu biasanya. Diberfsio meyakinkan secara langsung Anda atau Anda dan pengikut Anda mungkin akan mendapat kejutan yang agak tidak menyenangkan. Berikut adalah sedikit tip untuk mereka yang ingin memeriahkan rambut dan fit mereka tanpa sebenarnya melakukan apa-apa pada rambut mereka dan masih mendapat semua perhatian yang hebat itu. Hubungi kawan yang sentiasa mempunyai rambut yang hebat, rambutnya, telefon Anda, sedikit kemahiran, dan Anda boleh duduk santai, berehat, dan lihat bagaimana suka itu masuk. Sudah saya katakan mereka akan terpedaya. Oh, tiada, sentamu suka ka awak penima bang. Best lagi lawan antara baik dan jahat. And baik tak selalu menang dalam dunia di mana terdapat banyak cara untuk menyerah kepada godaan. Ustaz. Ayo, Jess. Air mata masin tidak sesuai dengan ais krim. Nasib baik, Instagram adalah tempat yang sempurna untuk menyembunyikan kelemahan dan kesilapan kecil kita. Nah, sekarang itu jauh lebih baik. Saya pasti akan kembali kepada diet saya esok dan mula bersenam semula. Mulai esok, pasti mulai esok. Oh, es krim begitu salah, tetapi begitu betul. Di komposisi. Selalu saya menawar masuk di kuarbik foto Anda. Tumit berkilat di tengah dan siapa peduli bagaimana rupa wajah Anda yang lain. Kasut ini layak mendapat perhatian. Dan sekarang setelah selesai, masa untuk meraihkan. Saya layak mendapatkannya selepas semua kerja keras itu. Rangup dan sedap. Rasa seronok bila dapat bersantai sekejap. Selamat malam semua. Tidur Lena, pengikut manis saya. Nampaknya gadis kita akhirnya akan mendapat tidur malam yang nyenyak. Tunggu sebentar, nampaknya dia akan pergi ke pesta. Sebaliknya. Bersenang-senanglah, Jess. Awak betul-betul boleh memperdaya saya. Siapa yang memutuskan bahawa memuat naik senaman anda adalah idea yang baik? Peluh, solakan cair atau tiada langsung? Poster buruk, pos mustahil yang anda tidak pernah dapat lakukan dengan betul tidak kira betapa keras anda mencuba dan mencuba dan mencuba. Ya Tuhan, itu nampak suka. IJ bergimana ada sorta tim berlihat sebaik rebellion ada bekerja sekeras itu. Saya boleh lakukan ini. Saya tak akan lakukan ini walaupun dia membunuh saya. Oh, nampaknya dia akhirnya berjaya. Tunggu sebentar, asas itu Jessica buat di sini. Mengadaptasi kawan untuk meminor dalam usaha mencapai kesempurnaan adalah idea yang bijak. Pastikan mereka benar-benar membantu anda. Kerja yang bagus, gadis-gadis, anda telah melakukannya dengan baik. Bos Ray, suara atau benci dari Vasingker Store High, pasionin tiada siapa tahu apa yang sebenarnya anda akan makan selepas pilihan sihat dan rendah lemak anda. Atau mungkin sebagai ganti mereka sepenuhnya. Lagipun, message itulah yang penting. Makan dengan betul adalah penting. Apa yang sebenarnya berlaku dan bagaimana anda akan membayarnya nanti adalah cerita untuk masa lain. Menikmati hidangan sehat #anda Natalie.
Sama ada krim putar ataupun ais krim yang Natalie akan makan, kita cantik mencoba banyak aparat sebagai untuk mendapatkan keselesaan. Seringkali untuk menenggelamkan kekurangan kehendak. Tetapi kemudian, kita merasa bersalah dan cuba untuk kembali cergas. Kita keluarkan tikar yoga itu, mula bersenam semula dan makan dengan sihat. Atau sekadar memuat naik tentang melakukan semua perkara itu. Nah, sekurang-kurangnya pengikut anda tidak akan tahu. Bagaimana anda berurusan dengan hati nurani anda adalah urusan anda. Hey, paskan Pringles itu, siraku snack. Foto yang sempurna mesti, ya sempurna. Pertama, berada dalam mood yang baik sangat membantu. Seterusnya, pastikan anda mempunyai pencahayaan yang baik, dalaman yang cantik, dan rambut serta solekan anda sempurna. Oh, Jess, apa yang salah? Adakah sesuatu yang kurang? Dengar itu normal? Tersiar sering verbatim, saya sejuan current terdos lengkingan. Saya kenal pandangan itu. Jess pasti merancang sesuatu. Dari mana datangnya itu? Datang? Saya dilahirkan begini. Cuba lihat suapan saya. Masa untuk blooper. Pastikan anda tekan butang langgan. Oh, betapa mengerikannya. Saya perlu makan cili pedas? Sekurang-kurangnya awak ada satu. Saya ada banyak sekali. Ke sini. Nah, I'm Brain. You're the strawberry furniture curating sir. Itulah yang dipanggil timbunan sebenar. Tak mungkin. Laki yang makan dulu. Dia Mari yang paling kita bertua. cuba. Saya harap saya tidak memulakan kebakaran. Wah, rasanya tidaklah begitu buruk. Saya sangka ia lebih pedas. Dia gila. Tiada siapa makan lada pedas secepat itu. Saya rasa awak betul, tetapi saya baru mula menyedarinya sekarang. Aduh, Casey. Baik pada saya persa, saya tahu bagaimana nak bantu awak. Sedikit air dan kasih, kawan Alex. awak akan jadi Air baru itu lagi. benar-benar membantu. Ya, sekarang giliran anda. Maksud saya, Leapers. Baiklah, jangan biarkan api bermula di dalam saya. Saya tidak mau terbakar dari dalam keluar. Melihat pemandangan itu menyakitkan saya. Seterusnya. Kenapa ada begitu banyak lada? Saya makan mereka dan mereka tidak habis. Oh ya? Alex, adakah semua ini milik kamu? Kemudian ambil semua lada kamu kembali dan makanlah kerana ini giliran kamu. Oh Tuhan, ini mesti betul-betul apa yang saya takutkan. Ada api menyala dalam diri saya. Saya pahit, berasap seperti lubang beruap. Sesuatu membuat saya rasa tidak enak. Anda hanya boleh menghentikannya dengan alat pemadam api. Aduh, kamu semua! Kenapa saya yang terima akibatnya? Forget dia menyebabkan kita semua terbakar. Terima kasih banyak atas bantuan awak. Saya rasa jauh lebih baik sekarang. Kenapa awak ketawa? Adakah ada sesuatu di muka saya? Ia cuma sebuah ilham. Itu bukan salah lucu, Pepperis. Berhenti. Okey, tetapi... Awak bergurau. Mungkin lebih baik saya... Hentikan! Kurdawan för det reserver bara siven i high tip here. Is you English street when you just first yo. Here is where saya berbang suffering sure. Sekarang saya turun. Saya perlu isi semula cas saya seger. Wah. Mari kita menakluk angkasa. Oh, itu kegunaan teropong. Wah, cantiknya. Saya tak pernah sangka saya akan berada di angkasa seperti ini. Kali ini, dia masa kita. Saya harap saya ada bonjour dan mola awak. Saya ada lebih banyak. Dan saya mempunyai begitu banyak sehingga saya tidak dapat melihat penghujung menara ini. Tetapi yang pertama dimakan adalah yang paling sedikit hidup. Kemudian saya boleh mula. Saya harap ulang tahun saya sekurang-kurangnya yang paling sedap. Oh, baunya luar biasa. Masa untuk mencubanya. Teresa der lecturing first rock rin tella. Rasa ray langsung.
Jadi, kenapa? Yang penting dia sedap bagi saya. Aduh! Awak tercucuk di muka saya. Tolong keluarkan dari sini. Tolong. Oh! Wow! Upper inner corridor top Itu rhythm. menyakitkan. Tak mengapa. Sekurang-kurangnya sekarang saya terlepas dari tugas yang membebankan itu. Sekarang giliran saya untuk makan Nutella. Ia sangat sedap. Saya ingin makan balang lagi. Alex, apa yang awak buat? Adakah awak pernah diajar bahawa makan dengan tangan itu tidak Ini elok? pertama daripada orang yang menjilatin itu ke saya tidak peduli yang dan sangat sedap. Apa masalah dengan kamu? Kamu adalah sebab Casey dan saya sedang berada di puncak. Saya ingin serius masalahnya sendiri. Tapi siapa yang halang saya untuk melakukannya? Ya, Alex. Alex, kau memang betul-betul lemah. Saya akan makan kek coklat tidak lama lagi. Jangan risau. Hey, Baron sudah kemana kita pergi, oke? Sedap. Kenapa sangat kejam? That's so starting to dari Bagaimana dengan kamu semua? Pes coklat ini sangat lazat. Saya tak dapat fikirkan lagi tin lain. Sekarang saya suara sudah saya server dengan sangat itu menjijikkan dan teror. Tolonglah, saya akan bekerja. Saya akan. Tidak, Casey beri Nutella dibuat sepenuhnya daripada coklat. Dan saya tidak boleh memakannya. Mari kita mulakan dengan bahagian depan. Judah, letakkan jari kamu semula. Bolehkah saya sekurang-kurangnya melihatnya? Ya Tuhan, Alex, berhenti. Itu tetap Casey yang sama kawan kita. Saya sebenarnya membantu dia. Tengok, kulitnya sudah kelihatan. Jika kamu menjilat semua coklat itu, Casey akan kembali normal. Ya Tuhan, saya bangun. Terima kasih Alex Fam. Oh, ya, Fam memang hebat. Terutama hebat bila ada lebih daripada seorang. Tetapi yang meriusuri mana Master Rashikari Lisa kemenar boneka sebenar. Saya Casey, suka you main ketawa dulu. terbahak-bahak. Betul, ada sesuatu mengenai butang yang tidak berfungsi. Pelik. Oh, baunya sangat sedap. Tapi, boleh dimakan ke? Boleh. Ia bukan boneka, ia marmar. Oh. Oh, hebatnya. Oh, kamu semua tak tahu betapa sedapnya itu. Ini, lihatlah. Mungkin kamu akan dapat detik-detik yang enak juga. Saya harap begitu. Oh, baunya menakjubkan. Dan rasanya juga hebat. Saya malah gembira pop ini begitu luar biasa. Rasanya jauh lebih baik dengan cara itu. Nom nom nom. Nom. Betapa sedapnya. Ya Tuhan, saya suka. Alex, giliran kamu untuk mendapatkan hidangan. Oh, ya, akhirnya. Ia pelik. Entah kenapa saya tak boleh menggigit popit saya. Saya rasa marmalade itu keras. Saya perlu menggigit dengan lebih kuat. Oh. Wah, lajur Poppits. Sekurang-kurangnya sekarang kita ada sesuatu untuk bermain. Saya ingat saya pada peranan baik, tapi saya okey dengan patung sebenar juga. Bermain itu adalah aktiviti yang sangat menenangkan. Wow, ini jauh lebih menarik daripada duduk di kafe. Vicky mendapat burger keju 2 lapis, tetapi Brad adalah pemenang besar. Oh, wow. Bolehkah Anda kira berapa banyak patty di situ? Berhenti merajuk Maggie. Burger biasa lebih baik daripada tiada langsung. Oh, dan lagi dia begitu kecewa sehingga hilang selera makan. Icur. Becky tahu bagaimana menghargai perkara-perkara kecil bagaimanapun. Wah, Brad bersedia untuk menyerang burgernya yang besar. Anda tidak boleh risau tentang apa-apa apabila mulut anda penuh dengan sesuatu yang menakjubkan seperti burger terbesar pernah. Hah? Oh,
Tada! Wow, masakan Jepun. Apa pendapat kamu tentang itu? Kad-kad menentukan siapa dapat apa. Becky sedang melihat satu lapisan. Oh, 10 untuk Brad dan 100 untuk Maggie. Becky berpede merindu azab pinggangnya. Dia ada sarean sahaja. Oh, Brad dengan senang hati akan bertukar dengannya. Lelaki itu benci ikan. Oh, tidak. Maggie, adakah itu lebih kepada cita rasa kamu? Atau kamu juga bukan peminat makanan laut? Oh, Becky dengan senang hati akan mengambilnya. Oh, sedapnya. Ya, oh, dua yang lain terkejut. Mereka tidak percaya Becky menyukainya. Masih perlu mencubanya, kawan-kawan. Oh, Brad mencubanya dengan bersungguh-sungguh. Apa? Tapi ia bukan untuk dia. Becky bersedia untuk membantu BTW. Ya, baiklah Maggie, giliran kamu. Kamu ada banyak nasi untuk dihabiskan. Harap kamu lapar. Anu adalah idea yang baik, sayang. Tetapi saya rasa tiada saiz penyepit yang akan membantu. Oh, tidak. Apa? Gadis kita teruskan dengan cepat dan secepat kilat. Makan separuh. Oh. Apa yang kita ada kali ini? Waffle. Letakkan pertaruhan anda. Naik. Waffle. Kegemaran semua orang. Wah, Maggie dapat paling banyak lagi. 1 menara penuh. Tetapi Becky hampir tidak dapat tingkat bawah. Brad tak memikirkan orang lain. Dia hanya makan bahagiannya dengan senyuman di wajahnya. Oh Tuhan, Maggie, mungkin perlahan sedikit. Awak ada banyak dan ia tidak akan ke mana-mana. Apa? Oh, tidak. Dia terus mengunyah seolah-olah itu makanan terakhirnya di bumi. Wah, wah. Kali ini, tersembunyi di bawah penutup adalah, lasanya. Maggie, berapa banyak yang kamu dapat? Bukan seperti yang kamu harapkan. Mari kita lihat. Oh, Maggie dapat hidangan paling kecil sekali, jadi dia tiada alasan untuk mengeluh apa. Brad Deep menyerang pegangannya dengan semangat. Wah, dia hampir tidak berhenti untuk bernafas. Dan Becky mengunyah dan menelan. Bagus. Tarik nafas dalam-dalam, kawan-kawan. Kamu berjaya. Wah, bagus. Becky gembira dia dapat hidangan besar. Becky berada di awang-awangan. Wah, Brad hanya 1. Nasib kurang baik. Maggie, 10 bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh. Brad berhenti dengan muka panjang itu. Wah, tunggu. Ada sos juga? Wah, Becky ada kegemarannya, jam aprikot. Itu memang menakjubkan. I-mention Maggie mencuri hidangannya na Brad cuma mencari makanan ringannya. Apa? Oh, maaf kawan besar. Maggie tidak main-main bila berkaitan dengan makanan.
Brad mencelupkan krep kecilnya yang sedih ke dalam coklat dengan muka masam. Hah? Tetap kami yang lain jika kami tersenyum. Tergolong melihat wajah Brad. Aduh, roti bakar dengan Nutella. Siapa lagi yang terliur? Ya? Maggie, that's tour lapisan. Becky adalah pemenang lagi dan Brad mendapat paling sedikit. Tidak semua daripada kita dilahirkan bertuah, tetapi tidakkah Brad boleh mendapat sedikit rezeki di sini? Aduh, dia menggigit roti yang sepi dengan sedih. Walaupun dia patut gembira dia ada sebanyak itu, ada yang akan kata dia agak tidak bersyukur. Ya, silakan Maggie. Ia sedap. Wash. Dan kami fikir Maggie bersipah. Lihat apa yang Becky lakukan. Coklat telah membuatnya teruja dengan gula. Apa? Lari semua. Sedikit misteri tambahan. Hey, sandwich sayur. Siapa peminat? Ya, mari kita lihat siapa dapat. Wisma orang yang bersesuai yang boleh tidak pasti teruja tentang hidangan sihat. Priorit siapa runners nam dia anjing asraing dia rana memang sepatutnya begitu. Sangat sedap. Sejujurnya, I'm not as thrilled I'm shallow sa sandwich jika saya berada di stove. Pada perindahan channel untuk dikenal, langgan saluran kami dan bersiaplah untuk semua video kami yang akan datang di sana. Di mana kita? Saya tidak tahu, tetapi saya rasa ia akan menjadi seronok. Jameson, buka penutup dahulu. Oh, bom. Kita dalam masalah. Apa? Berhenti. Tunggu, bom ini berbau sedap. Saya rasa ia cukup baik untuk dimakan. Wow, saya tak pernah sangka saya boleh rasa bom yang begitu lazat. Ini memang kelihatan sangat sedap. Saya rasa kamu patut berkongsi dengan kawan kamu. Hei, apa? Saya tidak faham sesuatu. Siapa yang beri kamu kebenaran untuk ambil sepotong? Saya akan makan bom yang sangat sedap ini sendiri. Tahu? Tapi itu melambatkan pemasak. Ya, betul. Dan saya akan makan. Oh, ia sangat sedap. Saya rasa satu lapisan tidak boleh dimakan selepas semua. Ya ampun. Lily, jika kamu ada bom yang sedap, jadi apa yang ada di bawah penutup kamu? Oh, ada bom sebenar di sini. Kita semua akan meletup di sini. Tunggu, bunyi apa itu? Saya rasa seseorang memerlukan bantuan saya. Super Vita sedang dalam perjalanan. Gadis-gadis, saya sudah di sini. Jangan risau, saya akan mudah melucutkan bom Anda. Tetapi pertama, saya perlu melindungi Anda. Terima kasih kepada reben-reben ini. Semua orang akan tahu bahawa berada dekat dengan Anda adalah berbahaya. Sudah tiba masanya saya menyingkirkan bom itu juga. Tak mengapa. Saya akan melumpuhkannya dalam masa yang singkat. Oh, saya tak boleh. Sayang sekali. Ups. Oh. Gadis-gadis, jangan beritahu sesiapa. Apa? Dia terbang pergi. Apa yang kita akan buat sekarang? Berhenti. Bertenang. Mungkin kita boleh dapatkan bantuan daripada Papa? Mungkin ayam lucu? Tidak. Kita hampir meletup.
Berhenti. Memotong bom bukan idea yang baik juga. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Kita perlu potong wayar dengan pemotong wayar ini. Saya hanya perlu tentukan wayar mana yang perlu dipotong. Saya harap ia yang merah. Oh, saya faham. Kita selamat. Yay! Apa? Oh, tidak. Tolong. Wah, saya tak sangka bom itu adalah coklat. Itu sangat sedap. Letupan paling lazat dalam hidup saya. Oh, mari bermain. Kita perlukan lebih banyak gula-gula. Baiklah, ada kamera profesional sebenar di sini. Emma, boleh tak awak ambil gambar saya? Ya, kamu seorang model. Oh, Lily, lihat betapa cantiknya kamu di sini. Boleh tak kamu ambil gambar yang cantik untuk saya sekarang? Okey. Ya. Oh, tunggu. Saya nak pakai cermin mata yang keren itu. Baiklah. Ya. Ya, awak kelihatan seperti seorang rapper. Apa? Berikan kepada saya. Betapa seram. Kamu memang tak tahu cara ambil gambar. Ambil kamera bodoh kamu pergi. Ini gambar yang bagus. Ia kelakar. Wow, siapa perlukan gambar bila kamu ada kamera coklat? Wow, saya rasa dia boleh kumpul juga. Wah, dia tukar cermin matanya jadi coklat. Sedap. Sangat sedap. Jadi kenapa? Saya mau sedikit coklat tambahan. Tolonglah. Memang, saya ada Snickers saya. Betul-betul busuk. Snickers itu sepatutnya sudah dibuang lama dahulu. Kenapa? Lihat, sekarang saya boleh makan mereka. Ia sungguh hebat. Ya Tuhan, saya suka. Boleh simpan sekeping untuk saya? Ya. Oh, terima kasih. Tidak mungkin. Jangan fikirkan pun. Hei, Emma, tak nak tukar? Saya bagi kamera saya dan awak bagi saya kamera awak. Tak mungkin. Oh, begitu? Maka saya akan ambil untuk diri saya sendiri. Letakkan semula. Itu kamera saya. Jangan sentuh. Teruskan. Lily kini sepenuhnya diperbuat daripada coklat. Oh, tidak. Alangkah ngerinya. Saya telah patahkan tangannya. Walaupun alangkah ngerinya, ia adalah tangan coklat, jadi ia sangat sedap. Sedap. Ya, sangat bagus. Mari kita lihat. Wah, saya dapat iPhone baru. Wah, saya juga. Betapa bertuahnya kita, kawan. Apa? Pelik. Boleh ada 2 iPhone yang sama. Oh, ayo, nikmati saat ini. Apa? Oh, iPhone saya berbau pelik. Oh, saya tahu. Ia coklat. Hebat! Oh, sedap! Wow, jadi iPhone saya adalah sebenar. Hooray! Saya akan dapat mengambil swafoto yang hebat. Selfie dengan kawan awak. Tidak! Witty, saya rasa saya ada idea yang bagus bagaimana untuk mengajar kamu satu pengajaran. Di situ dia pergi. Tolong saya. Tidak. Oh, tidak. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu yang menjatuhkannya sendiri. Oh, tidak. Iya, Rosa. Apa yang patut saya lakukan? Oh, sepenuhnya saya akan tukarkannya dengan iPhone coklat kecil. Lily, bagaimana kalau saya beri kamu iPhone saya dan kamu beri saya iPhone kamu? Saya setuju. Oh, hei. Kamu tidak beritahu saya bahawa iPhone itu rosak, jadi saya batalkan perjanjian ini. Saya mahu coklat saya kembali. Baiklah. Oh, hampir tiada apa yang tinggal. Mungkin pengecas coklat ini boleh selamatkan saya? Baiklah. Mari kita cuba. Okey. Memang benar. Sekarang saya ada iPhone coklat sepenuhnya lagi dan saya boleh menikmati rasa yang tidak nyata ini sekali lagi. Wow, ya Tuhan, mungkin pengecas saya akan memulihkan kaca pada iPhone saya juga. Tolong. Ia tidak berfungsi. Oh, kamu patut lihat dia di sini.
Saya selalu exciting semua. Meja permainan baru di mana coklat meniru kehidupan sebenar. Hooray! Nampaknya Mike sudah mula dan telah mengisi mulutnya. Semua orang bersemangat tinggi dan Mike serta Chelsea bersedia untuk apa sahaja demi kemenangan. Hidangan pertama dihidangkan dan apa yang kita lihat? Otak? Siapa punya? Tunggu, ia adalah otak semini. Shos, dia pasti dibuat daripada coklat. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Mike, ini giliran kami. Dia langsung tidak kelihatan risau. Gigitlah sudah. Sedap? Wah, dia telah berubah menjadi seorang nerd. Setelah menelan sedikit otak tambahan, Mikey telah meningkatkan IQ-nya. Sepatutnya buat begitu sejak lama, kawan. Dan satu gigitan lagi tidak akan menyakitkan. Baiklah, sekarang kalian Chelsea untuk berpikir further. Tidak, otak sebenar, mimpi, ngeri. Saya tidak akan makan itu. Tidak untuk $1 juta. Jangan panik, Chelsea. Anda sudah setuju dengan cabaran ini. Dan untuk jelas, itu adalah kepala bunga kubes. Tidak lebih, tidak kurang. Anda sedang melihat snack yang sihat. Oh, baiknya awak berkongsi. Itulah persahabatan. Chelsea dan Mike tak sabar nak lihat apa yang menanti mereka kali ini. Oh, adakah itu sarung tinju coklat? Itu baru. Sedap! Sekarang, satu-satunya pilihan yang tinggal adalah bertinju dengan satu tangan. Display Crancer Mike mempunyai sepasang sarung tangan tinju mini. Mereka sangat comel. Seperti mainan kecil untuk digantung di cermin pandang belakang Anda. Anda tahu jika Anda seorang peninju profesional sebenar. Dan tidak, pergaduhan dengan beberapa kanak-kanak lain di darjah 5 tidak dikira. Oh, I sure so wish dong. Sandang dan Rachel. And straight for knockout. Terjadi saya buat saya yang manis. Mike nampaknya dikisah. Kamsi tahu sewa semalang galanya demi anda semit. Hari sini tahu tak siapa yang menjangka gincu akan muncul. Mike cepat tangkap. Ya, jangan makan itu. Tetapi itu tidak bermakna anda tidak boleh menggunakannya seperti yang sepatutnya digunakan. Saya tertanya-tanya berapa lama ketulan coklat besar itu akan membuat Chelsea gembira. Atau adakah dia akan makan semuanya dalam satu sesi? Ayo, Mike, saya lihat ini betapa baiknya Mikey kita. Dan cantik juga. Baiklah, ini untuk selanjutnya berlalu. Mudah tetapi terkomslas saat ada kerugian. Chelsea boleh menangani helah kecil seperti itu. And sekarang Mike terkering profesional, pengen elit and bermajulah sedikit. Pesan memang bahwa Mikey itu memang warna Anda. Inverter benar menyerlahkan mata Anda. Hei, no bayi, ada seekor ikan pros di atas pinggan, guys. Tunggu, itu tidak berbau seperti ikan. Itu bermakna, oh ya, masa untuk jadikan ini coklat cum. Seseorang tolong ambilkan saya teh atau kopi untuk ini. Tolong, saya diserang. Saya ada ikan besar dengan ikan coklat kecil saya. Pulangkan segera. Chelsea, Sir Studi Focus Spurigaon Ascendary kan salah sebenarnya. Wah, nabasnya graduator stir kaya further makanan sebenar senabas makan banyak manisan. Dia ada sembilan over dafa bite celeros and todo hadapan sampingan betul pada bertak makan ikan itu. Says Cheer the reason Mike in talking sliders. David name pretty to break. I'm scadding na also what Mason. Mari kita taruhkan ke postingan seterusnya. Wanita dahulu.
Chelsea, lihatlah. Baik tower kasut yang agak usang yang berbau seperti sausage lama. Yang saya like kalau tawin saya. Itu Velasquez ya. Waduh hanya jenaka buruk yang tidak menjadi. Seperti percobaan yang baik, tetapi ini adalah kegagalan besar. Jangan terlalu keras padanya. Kita semua pernah mengalaminya. Hey, Sosenaver, dia bermau Chelsea walat produkte. Berilah musim lebih diversity semua daripada kamu pernah mengunyah cok sebelum ini. Sekaranglah masanya. Nasib baik, kasut sebenar Mike sudah tiada di atas meja dan hanya tinggal kasut coklat. Chelsea sedang menggeli dengan cumit dan tidak betul. Tapak kasut pasti akan haus dan kenyal, tetapi bahagian atas harus disimpan untuk yang terakhir. Itu bahagian terbaik dan tidak ada sedikit pun yang tinggal untuk Encik Mike. Maaf kawan. Saya kusulai cerdik perasan cecung sari yang baru senior perkembangan mereka selaver. Bayita dengar adakah mana benar-benar perlu makan itu? Ini adalah seketul jongkong emas yang kukuh kita sedang bicarakan. Bukan jenis buyon itu atau adakah ia seketul coklat biasa? Yang kedua, tidak keraguan lagi tentang itu. Di satu pihak, sayang sekali ia bukan emas, tetapi di pihak lain ia sedap sekali. Jadi, itu satu kelebihan. Tunggu. Jadi, apa yang Mike ada? Itu suatu final yang stres pada milik Hansemush. Kedua mereka terkejut sepenuhnya dan tidak dapat mempercayai nasib mereka. Kita mesti mengucapkan tahniah kepada mereka atas rezeki yang tidak dijangka ini. Baiklah, bagaimana kita semua kelihatan bersama? Hebat, kan? So, sekarang ni untuk yang tidak dapat dielakkan, pertengkaran tentang bagaimana untuk membahagikan perayaan mereka. Moral cerita ini adalah sesiapa yang mempunyai lebih banyak lendir mendapat emas. Nasib tak baik, Chelsea, cuba pakai itu. Cepat! Mungkin muat untuk kamu. Nampaknya dia bukan peminat gaya itu. Dan sejujurnya, saya setuju dengannya. Sekarang saya pam coklat. Dia warna gau suri orang suri duh. Maaf jauh gadis. Ini pas kita dongeng. And saya bukan putra. Saya tidak memang bela real for manusia siapa yang kehilangan benda ini. Ya, baiklah. Saya juga bukan putri. Tetapi itu tidak bermakna Anda tidak boleh menawarkan saya gigitan pertama. Biar melibat percoklat, adab, kerana etika Mike hilang begitu sahaja apabila dia bergegas dalam keadaan teruja dengan gula. Wah, itu kawan saya adalah sesuatu yang jarang. Model lama yang sebenar. Kamera yang mungkin diingati oleh ibu bapa kita dari zaman kanak-kanak mereka. Paya saya menangis sebuah seberat berfungsi. Ia berkesimah buat FCH Fine Agong with Mike think piran story serius, maka ini akan menjadi sesi fotografi yang hebat. Tetapi dengan sentuhan antik dan semuanya masih tidak buruk. Dan pinggan kedua memegang kamera berperisa coklat yang Chelsea dan Mike mesti makan bersama. Oh, begitu romantik. Wah, itu sangat romantik. Jangan tengok kanak-kanak. Dan kita akan mengakhiri dengan nota romantis yang berlebihan juga. Dan bukankah itu indah sama seperti dua bunga ini? Satu lebih cantik daripada yang lain. Kalau itu bukan cinta, saya tak tahu apa lagi kawan-kawan. Saya rasa terharu di sini. Bukankah ini perkara paling manis sekali?
anda untuk eksperimen hari ini. Selamat datang kepada Jessica dan Ben. Kita semua tidak sabar menunggu hasilnya, jadi mari kita mulakan. Wow, satu demikian penuh garis badan saya. Berbanggalah sepuasnya, Jess. Tetapi saya ada sesuatu yang tidak kurang menarik di pinggan saya. Ya, saya seperti kanak-kanak dan suka bermain dengan makanan saya. Maaf, Ibu. Betapa hebatnya hidangan berperi setembikai ini. Saya tidak perlu memotongnya. Bertuahnya kamu, Ben. Oh, aduh. Ia selalu berfungsi dengan baik dalam film. Oh, tolong agak di sini boleh, Ben? Jangan risau, Jessica. Tapi berundur sedikit. Saya seorang ninja buah tali pinggang hitam. Tonton dan belajar. Cua bunga. Oh, potongan yang bagus, kawan. Saya benar-benar dapat merasakan Anda menyalurkan Ninja Turtles di situ. Mereka adalah wira saya. Oh, kembali kepada urusan. Tembikai kecil saya sedang menunggu buset. Betul. Oh, dan saya punya untuk saya. Saya pakai menik imbis peap gigitan terakhir buah ini. Saya tidak mau kehabisan. Mereka sangat sedap. Saya mesti perlahan. Tidak, tak boleh. Kesabaran memang bukan kekuatan saya. Mari sini. Dan Elio. Kami tidak ada bersensubai overall being Calvalins. Jadi saya tak peduli. Itulah yang saya panggil dedikasi, Jess. Pusingan 1 selesai. Tekan butang suka sementara kita teruskan. Sabar dulu, Encik. Bagaimana kalau pemenang pergi dulu? Wah, hey, Tahnia. Oh, yang hebat. Mari kita lihat apa yang Anda ada. Oh. Maaf, apa itu, Ben? Oh. Tidak pasti, tetapi jika kita gunakan otak kita, oh itu dia, otak Gami. Tidak. Wow, ya, jadi apa yang menunggu saya? Oh, tidak mungkin kan? Saya akan mengintip, tetapi saya bukan zombie. Saya tidak pasti saya bersedia untuk... Oh, syukurlah. Tak pernah terfikir, tapi ya, kacang walnut memang kelihatan seperti otak, dan kalau tak silap, ia juga makanan untuk otak. Silakan, Ben. Ya, itu kaya for you now. Jika saya bakal suruh dalam proyek diaduk otak saya bertur menjadi satu walnut besar. Oh, hey Ben. Saya ada ide yang bagus. Baiklah, apa pendapat kamu tentang mencampur dan memadankan sedikit? Daftarkan saya, Jess. Situin selebrus kemungkinan ini otak kita akan berfungsi 2 kali lebih pantas. Saya ingin meragui awak, tetapi saya rasa awak mungkin betul. Saya boleh rasa otak saya semakin laju. Saya adalah si pirang paling bijak. Ini Q Story. Mesti kita patut pergi ambil ujian IQ. Wanita dahulu. Kenapa? Terima kasih, Tuan. Ya ampun, adakah itu asli? Ya, tolong katakan itu gula-gula. Tidak perlu panik, Jess. Dan cepat kisah panik, Jess. Jika dan sebenarnya jika ular-ular itu tidak menerkam dan menggigit kita, maka kita mungkin selamat. Betul, saya rasa kita selamat kali ini. Mereka kelihatan sangat realistik. Baiklah, mungkin kita patut lihat bagaimana rasanya. Tak pernah terfikir saya akan makan seekor ular, tidak dalam mimpi saya yang paling liar. Hebat. Boleh saya cuba satu, Jess? Tolong sangat. Baiklah, tapi jangan sentuh jika milikmu ternyata beracun. Hati-hati, Ben, atau saya mungkin akan menggigit kamu. Salah, Cik Viper kecil. Saya yang akan menggigit. Satu perkara yang menarik untuk disaksikan. Agak menakutkan juga. Apa yang awak jangkakan? Jika ia kelihatan seperti ular sebenar, itu bermakna keseluruhan persembahan mesti kelihatan seakan-akan semula jadi mungkin. Jadi ambil itu reptilia. Kamu sepatutnya tidak mengganggu saya. Ben, jika ular saya adalah yang Gami. Oh, wow. Jelas sekali. Tiada siapa yang bergurau lagi. Baiklah, saya tiada pilihan, Jess. Kena cuba satu. Saya rasa saya pernah baca benda-benda ini adalah makanan istimewa di suatu tempat. Atau saya fikirkan Timon dan Pumbaa. Saya bukan pengecut, tapi saya memang takut. Tidak pasti bagaimana ini berlaku. Adakah saya benar-benar makan ulat yang hidup, menggeliat dan percayalah sangat sedap. Ayo, awak nak cuba, Jess. Rasanya seperti udang. Oh, tidak. Walaupun kamu kata rasanya seperti cheeseburger McDonald's, saya tidak akan mencubanya. Terserah kamu. Saya rasa saya akan makan beberapa lagi. Tidak. Saya merayu, jauhkan makhluk-makhluk menjijikkan itu dari pandangan saya. Itu saya boleh buat. Tutup mata dan pegang ini untuk saya. Oh, tidak, Ben. Seseorang panggil pembasmi serangga sekarang. Boleh kita teruskan ke pusingan seterusnya. Tolong, kod. Yeay. Yep, searcher. Ya, itu kegemaran saya. Dan bagaimana perasaan Anda tentang versi gula-gula minuman kegemaran Anda? Bagus. Awak akan berkongsi dengan kawan baik awak, Ben, kan?
tidak dalam sejuta tahun ya. Hei, baik kawan, pinggan-pinggan itu mendarat. Di mana mereka berada, tiada apa yang boleh saya lakukan mengenainya. Oh, baiklah Cik Tama, kita akan lihat bagaimana ini berakhir. Amaran dan amaran Taufan telah diumumkan, jadi berlindunglah. Oh, tidak. Sebelum itu mendarat, klik pada butang suka dan langgan. Oh, tutup semua pintu dan tingkap. Oh, tidak. Sebuah gunung berapi purba telah diaktifkan dan malang Jessica berada di pusat bencana. Dan kerana kamu minum Coke saya akan ambil sedikit milik kamu. Adil adalah adil. Semakin lama kita pergi, semakin menarik ia menjadi. Awak beritahu saya tidak idea apa yang ada di atas pinggan awak yang membuatkan saya takut dengan apa yang ada di atas pinggan saya. Pendengar saya Ramai salah Port Sangsa. Dan secara perintai saya berbiar naik gula-gula getah kali ini. Saya fikir saya akan membuat menara condong daripada gula-gula berwarna-warni. Saya tidak dapat memikirkan apa-apa yang saya suka lebih pada masa ini. Mula-mula mereka adalah ulat dan sekarang ini. Tidak. Sejuta kali tidak. Ben, tolong saya, tolong. Saya tak boleh uruskan semua ini sendiri. Kenapa tidak? Bagaimana saya boleh tidur malam jika saya tidak bersedia untuk membantu kawan? Begitu banyak sesungut. Oh, saya tidak percaya saya sedang makan ini. Saya kagum, Jess. Sekarang awak hanya ada lebih kurang 12 lagi untuk dihabiskan. Oh. Wah, cendawan gula-gula kecil yang comel. Saya tak pernah nampak ini sebelum ini. Adik boleh dengan sejawat sehingga exit rate dan yang saya kedaing pada paper dalam susunan yang kurang berwarna-warni. Daging basah. Saya bakal berhati-hati jika saya jadi awak, Jess. Kadang-kadang cendawan boleh mengejutkan awak dengan cara yang paling tidak dijangka. Jangan fikirkan pun, makanan sedap saya hanya untuk saya sahaja. Hei, jika cendawan gula-gula wujud, adakah awak fikir itu bermakna ada hutan gami di luar sana? Saya ingin melihat itu. Kalau saja yang kamu punya pasti ditanam di kilang entah di mana. Saya yang makan makanan arnab. Jessica kini telah melintasi ke dimensi lain, galaksi keempat di barat entah di mana. Oh, mungkin sudah tiba masanya untuk berhenti. Tidak mungkin, kawan. Kita teruskan sehingga cabaran selesai. Ya ampun. Jika salah satu daripada itu berkelip, saya akan keluar dari sini. Lapor, Private Jessica. Semua jelas di bahagian barat, General. Jadi, mata. Mari kita lihat apa yang mereka ada. Tidak buruk sama sekali. Ayo, Ben, mereka tidak akan menggigit. Betul? Baiklah, saya takut saya tidak boleh mengatakan perkara yang sama untuk diri saya. Itu aku dah sepeda warna Wonder Woman kamu seiki. Aku kira hanya sepasang kanibal sekarang. Dengar, mungkin kita patut sediakan satu buffet penuh dengan berbola mata. Baiklah. Idea yang hebat. Kita perlu cari jari gami dan telinga gula-gula juga. Dan jangan lupa tentang hidung. Itu kita perlu hidung klasik. Bagaimana kamu suka kentang goreng emas ini, Ben? Wah. Tersya dengan serakat makan the Jess, tak berhayal jika ayah adalah gami. Dan ditutupi dengan gula, bukan garam. Sangat bagus. Itulah yang saya maksudkan. Mulakan enjin Anda semua dan pergi. Oh, kawan. Ini adalah apa yang impian diperbuat. Saya tak boleh kata yang sama tentang saya. Terlalu masin. Apa yang awak merungutkan? Oh, saya faham. Awak cuma mahukan sesuatu yang lebih manis. Saya akan mengamuk sekejap lagi. Mana gula-gula saya? Hebat. Mudah sekarang agar kamu baik kecil ibat lay saya rehatch dan your rem menjadi keren dan begitu saja. Ben, terima kasih. Awak adalah wira gula-gula saya. Mungkin awak mahu air terjun kentang goreng sendiri? Ya, seperti kerja berpikir besar, Jess. Seperti. Sekarang semua orang boleh pulang dengan gembira? Di mana kita berakhir? Makanan sebenar lawan makanan coklat. Saya dapat tembikai. Saya pun ada tembikai. Salah satunya berperisa coklat. Saya ada idea. Saya akan potong tembikai saya. Wah, saya dapat yang sebenar. Sempurna. Tak sabar nak mencubanya. Sedap. Baiklah, saya tak perlukan yang lain. Hei, berhati-hati. Tembikai ini manis dan berair. Saya tak boleh berhenti makan.
saya sudah habis. Apa ada di sana? Oh, Annie berhenti. Oh, tidak. Hati-hati, biji benih ada di merata-rata. Oh, berhenti, Annie. Saya tidak dapat mengawalnya. Maaf. Oh, saya kehabisan. Oh, kamu tumbuk sampai tembus tembikai saya. Tengok. Saya ada gula-gula M&M's di dalam. Itu bagus. Hei, jangan usik. Tembikai saya. Jangan tama. Tidak. Tak mungkin. Di mana ia? Tidak mungkin. Gadis-gadis itu melemparkan tembikai begitu tinggi. Ya, ia berjaya membuat 100 bulatan mengelilingi bumi. Tidak mungkin. Tembikai saya pecah. Gula-gula tersebar di mana-mana, tetapi saya akan memakannya juga. Sedap. Berhenti. Annie, kamu yang pertama kali terakhir kali. Oh, ayam KFC. Serius? Ya, saya pun nak cuba. Baunya hebat. Mari mulakan dengan yang ini. Saya suka. Tunggu, itu John Gality. Hei, berhati-hati. Jangan lempar benda kepada orang. Baiklah, saya akan cuba sekarang. Dan saya akan membalas dendam dan melemparkannya kepada kawan saya. Oh, tak kena saya. Sedapnya. Hei, kamu gila. Saya minta maaf. Tidak, saya tidak akan maafkan awak begitu saja. Saya isytiharkan serangan dengan pihak ayam dari KFC. Nah, ambil ini. Hei, apa yang awak buat? Saya boleh buat begitu juga. Saya terima cabaran awak. Dapat. Ha, awak kalah, Chris. Hei, siapa yang kalah di sini? Oh, baldi saya. Tidak, ia pecah. Tunggu, ia bukan diperbuat daripada kertas. Ia adalah baldi coklat. Apa yang ada di dalam? Mari kita lihat. Oh tidak. Saya sedang melakukannya dengan betul. Kita akan meletup. Annie, tolong selesaikan masalah ini. Tunggu sebentar, walaupun ia tidak berfungsi. Mungkin saya ada satu coklat. Oh, ya. Saya pasti ada dinamit coklat. Ia memang sedap. Oh, tunggu sebentar. Ia sangat besar. Dan pemasa itu juga diperbuat daripada coklat. Tunggu, dari Anda mendengar itu? Dari mana ia datang? Oh, tidak. Jika awak ada yang coklat, saya pasti ada yang sebenar. Tidak. Apa yang kita nak buat, Chris? Oh, kita pasti akan meletup, kawan. Saya ada idea. Lihatlah. Ya, ini takkan membantu juga, kan? Mungkin itu ide yang baik, ya? Oh, tidak. Saya lupa. Mari saya coba potong wayar dengan gunting. Saya pasti akan berjaya. Itu ide yang bagus. Oh, mungkin yang ini. Oh, tunggu. Ya, itu adalah ide yang buruk. Ia meletup betul-betul di bawah kerusi saya dan ia terbang ke langit. Tunggu, hebat. Ini tidak hebat. Saya jatuh. Oh, Chris, awak laju. Terdapat begitu banyak burung, tetapi saya menyukainya. Kenapa baunya sangat busuk? Oh, tidak. Saya ada tahi dan tisu tandas. Mimpi ngeri. Itu sangat teruk. Ambil ia pergi. Saya tak mau jadi kotor. Oh, tidak. Baiklah, saya boleh bernafas sekarang. Kamu sangat kelakar. Tunggu, saya ada benda yang sama, tetapi ia tidak berbau busuk. Itu bermakna ia daripada coklat. Wow. Malah kertas tisu tanda saya. Bagus. Kawan, mungkin awak nak berkongsi? Tak mungkin. Saya akan makan sendiri. Baiklah, mari kita takutkan kawan kecil saya.
Saya akan berpura-pura menjadi mumia. Ia akan menjadi seronok. Saya sudah selesai. Beralih ke makanan saya. Sungguh lazat. Saya bukan Annie. Saya mumia jahat. Berikan saya makanan. Oh, dia pengsan. Tetapi ia lebih mudah begitu. Mengapa saya tidak jadi yang pertama? Kit pertolongan cemas. Kenapa saya perlukan ini? Saya tak tahu. Mari kita lihat. Wow, cermat itu boy Nabil masih tahu. Sebab cermat sedang berfikir, mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, ia pastinya coklat. Ini adalah termometer. Nampak seperti benda sebenar, tetapi ia pastinya tidak benar. Apa ini? Wow, ia sangat sedap. Saya nak cuba juga. Ia bukan coklat. Tidak, berikan sahaja. Nampaknya awak tidak bernasib baik, Chris. Saya pun ada plaster. Wow, dan ia boleh dimakan. Betul. Bagaimana dengan saya? Tidak, ia bukan coklat. Wow, stetoskop. Oh, sangat sedap. Hebat. Wow, awak sebenarnya makan semuanya. Sudah tentu saya makan. Kita teruskan kepada kes itu sendiri. Sedap. Apa? Ia sangat sedap. Saya tidak pernah makan begitu banyak coklat sebelum ini. Scott, I'll get your chocolate that break to the pill. Ia berasa coklat juga. Aduh, apa yang berlaku? Saya ada gula-gula di seluruh badan saya. Tolonglah. Apa yang patut saya buat? Jangan risau, saya ada idea bagus. Saya seorang doktor sekarang. Memeriksa suhu badan Anda. Mendengar Anda. Ya, kena tulisan badames. Mari kita lihat. Saya sudah dapat semuanya. Anda perlukan pil, tetapi yang betul kali ini. Dan sekarang, mari kita teruskan. Krim khas untuk gula-gula Anda dan 1 pembalut luka. Begini. Baiklah. Adakah kamu berasa lebih baik? Kamu sihat sekarang? Hebat. Bagus. Tak sabar nak tahu siapa yang akan jadi yang pertama. Dan itu saya. Wah, saya ada gulungan yang coklat dan saya ada gulungan sebenar. Mereka juga sedap. Mari cuba. Saya menggunakan penyepit saya, mencelupkannya ke dalam kicap. Sedapnya. Satu idea datang kepada saya. Saya akan lempar ke udara dan tangkap dengan mulut saya. Ini sangat seronok. Adakah Anda nampak itu? Saya suka. Wah, itu apa Anda besar giliran? Saya tak pernah coba gulungan coklat sebelum ini. Wah, sangat sedap. Bagus. Tunggu, saya ada juga stik coklat. Saya akan makan semuanya. Betulkah? Oh, saya akan makan juga. Oh, mereka kayu. Sekarang, saya mahu cuba gulungan saya dengan sos. Saya ada 1 coklat. Bagus. Saya akan minum selebihnya. Sos coklat sangat sedap. Dan bungkusnya boleh dimakan juga. Oh, ya ampun. Saya juga ada coklat wasabi. Ia kelihatan seperti Nutella. Bagaimana jika gulungan itu juga diperbuat daripada coklat? Ia pasti. Saya terkejut. Saya akan cuba juga. Saya ada wasabi. Tidak. Wasabi sangat pedas. Saya akan jadi yang pertama. Wuhu, hotdog sebenar. Lebih baik kamu coba segera. Baiklah. Oh, sos tomato? Oh, tidak. Sekarang kena di muka saya.
Oh, hai. Terima kasih untuk tisu, Annie. Saya dah bersih sekarang dan kita boleh teruskan. Memicit keluar sos tomato. Bagus. Mencubanya. Wah, semuanya sangat baik. Hidangan terbaik di dunia. Oh, ia sangat sedap. Hotdog kegemaran saya. Saya nak makan kamu semua sekarang dan saya takkan kongsi dengan sesiapa. Saya memang sangat lapar. Oh, Tuhan. Sedapnya. Annie, giliran kamu. Betul kata kamu. I ada hot dog. Coklat. Ahang version hot dog. Coklat and on. Inner share coklat, chow. Mari kita coba makan. Ini sedap. Saya... Terry, mahu makan lagi satu? Mari tuangkan sedikit sirap coklat di atas. Menggigit lagi. Lasat! Lihat apa yang saya boleh lakukan. Hebat! Kan? Apa? Awak telan semuanya? Awak nampak sangat kelakar, Annie. Saya tengok. Boleh saya pergi? Apa? Oh, itu ada cactus. As not verdura, ik zit hotes kunnen we daarvoor istirahat banali. Oh, tapi kayak juga ada cactus. Ya pelik. Huh? Ya. Ay, kamu tulus ha. Oke, menautkan. Oh, Nani, ia tidak berduri langsung. Itu bagus. Oh, iya jelas. Ini bukan yang sebenar, tetapi ia adalah kaktus coklat. Sebab itu ia tidak berduri. Dan ia sangat sedap. Apa? Terima kasih. Sada. Bais, how is it, Drew? Kakens, save your repair was your swan on what's our story na. Ina lo yung share. Terima kasih. Jane, first coming, tidak pernah sebaik. Oh, sakitnya. Oh, saya seorang genius. Itu hampir. Genius. Sekarang saya boleh makan kaktus. Tapi dari sebelah mana? Baik. Saya ada idea. Jaga diri. Terima kasih. Lihat ya! Hebat, sekarang lebih senang untuk makan kaktus. Sayang sekali rasanya tidak lebih baik. Oh, warna hijau kebiruan. Kasihan Jane, nasib baik kaktus saya. Iya, cepat. Pidolah berjual ya, Senar. Ada serbuk coklat. Selamat. Saya boleh makan tanah juga. Hebat. Saya sayang kau. Sedap. Mungkin saya udah sworn curi di saya suaso. Baiklah, mari kita coba. Ya betul-betul tanah. Teruk. Mungkin saya patut coba periuk itu juga. Mungkin ia boleh dimakan juga. Oh ya, hebat. Ya marshmallow. Sedap. Apa, Phoebe? Periuk? Saya. Apa? Pi sedang makan pop? Hello. Ya, dan Floria Dimkern. Mari kita mungkin saya punya boleh dimakan juga. Aduh, gigi saya. Iya, betul-betul. Sayang sekali. Baik. Buka. Apa? Oh, sedapnya. Inilah dia panas. Oh, tolak 2. Saya takkan jadi yang pertama. Tidak, kamu mulakan, Jane. Ayo. Ya ampun. Wah. Hand try to harap lawak shitter letter shelf died. Hand air outfit yang coklat. Baik, mari kita coba. Ini foto. Ore, saya dapat yang coklat. Ya! Yay! Sedapnya. Lazat. Najis. Hah? Iya. Awak beruntung kau. Itu bermakna saya ada yang sebenar. Oh, tidak. Saya punya sangat sedap. Saya suka. Saya sudah selesai. Giliran awak. Ayo, Phoebe. Saya tidak mau. Awak mesti. Ayo, mula. Baiklah. Baik. Oh, tunggu. Oh, seramnya. Sangat menakutkan. Oh, nampaknya tiada apa-apa, tetapi saya takut dengan itu. Baiklah. Oh, kenapa saya takut rasanya sedap? Kenapa saya takut? Oh, maaf Jane. Saya sudah selesai. Oh, tidak. Mulut saya terbakar. Sayang, rambut saya. Bagaimana?
Hey, 2 kali ganda Safra? pedas. Sebidik kita perlu. Oh, ayolah, minumlah. Ia akan membantu kau. Oh, kau. Oh tidak, pedas juga. Kenapa awak buat macam ini? Selamat tinggal sayang. Simos, penerbangan anda baik. Tidak, berhenti, tolong. Main batu, kertas, gunting. Baiklah, saya menang juga. Saya suka strawberry. Oh, hanya akan menjilat jari. Ia sangat cantik. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Balsager Swamp. Sedap ini coklat. Sangat sedap. Wah, saya ada strawberry juga. Awak mau saya tunjukkan satu helah? Tengok. Oh, alamat. Ia tak berhasil. Itu gurauan. Oh. Menunjukkan strawberry saya nyata. Oh, ia sangat sedap. Saya sebenarnya perlu membersihkannya sedikit. Baiklah, saya tak perlukan itu dan saya tak perlukan ini juga. Hei, berhenti. Itu sudah cukup, Phoebe. Oops, maaf saya beda idea. Saya perlu buat smoothie strawberry dengan susu. Ia akan sangat sedap dan sihat. Saya pun beliur. Baiklah, sekarang saya perlu tambah sedikit susu dan kisar. Saya tak tahu. Menghidupkannya. Oh, Sabra, Zivri Clanger semuanya. Blood. Oh! Terima kasih. Cocktail dua shuai cantik ini. Dan coba anda duduk yang may perlu tambah ini krim putar. Itu sangat lezat. Ya, saya terliur. Saya mau minuman selamanya. Apa namanya? Shane? Aku tidak dijemput ke sesi merasa ini. Baiklah. Baiklah. Ini dia. Oh, sure, Maymord. Hey, CB, ambil ini. The winter di truk may starting saya want to free milkshake dia. Banget lezat. Sedap. Terima kasih. Apa punya macam nak cep rajan? And Duang Share adalah bidang macam gula-gula untuk dimakan. Trik yang hebat. Ya, saya tahu cara lakukan mereka. Tengok. Ya. Saya betul-betul ingat mencoba strawberry ini tadi mai pada yang baiklah. Biar saya cuba lagi. Bila? Di mana penyeduh minuman? Strawberry. Apa yang sedang berlalu, Phoebe? Baiklah, anda kebab. Silakan lihat bagaimana kamu makan strawberry dengan sos chili tabasco. Oh, ini akan jadi satu pertunjukan. Saya gembira. Faham. Oh, dapat. Tidak. Apa itu? Aha, kasihan bayi. Saya perlu membantunya. Nah, ini dia. Terima kasih, Jane. Oh, tell me how I stay in Slaravan. Bolehkah saya mula? Wah, adakah itu? Oh. Wah. Wah. Oh, ya. Never said that perkara curi. If kau istri mencuri tenin. Ada dong kadang ia diberbat daripada coklat? Ya, ia berbau seperti coklat. Sedap, biar saya cuba. Hebat, oh saya pun mahu itu sekarang. Baiklah, biar saya coba yang saya punya. Aduh, gigi saya. Sedap. Sangat sedap, enak. Mungkin awak akan bergongsi dengan saya? Hey, Jane, tolonglah. Selamat Tidak, Sinop. Oh. Tidak. Sayang sekali. Baiklah.
Sedap. Oh, terantai gigi kamu kuning dengan emas. Terima kasih kerana memberitahu saya. Sedap. Dan lauk yang perut saya buat dengan jongkong emas ni. Ia tampan, tentu saja. Tetapi saya tahu. Hebat. Ya. Hai. Adakah anda mencari emas? Ya. Wah. Tidak. Ini pesanan Anda. Satu saat. Yahudi? Di sini. Selamat tinggal. Yay! Baik, mari kita lihat. Betapa cantiknya. Sekarang saya juga mempunyai jongkong emas yang diperbuat daripada coklat. Hebat! Oh, saya teruja. Saya tak boleh berhenti makan. Sedap-sedap. Saya dah makan semuanya. Jangan sedih. Saya akan kongsi dengan awak. Wah, terima kasih. Mari kita makan besar. Jom. Apa baunya? Saya tidak tahu. Bagi saya ia berfungsi. Saya lapar. Kain saya. Oh, tidak. Ya, ikan busuk. Apa perantara adalah kita benar-benar perlu makan itu? Bagaimana dengan awak? Baiklah, saya juga ada ikan. Tetapi ia tidak berbau busuk. Bau agak sedap. Ya, saya rasa... Ia adalah Joplin. Oh, hebat. Sayur churro. Apa sedapnya? Biar saya cuba ikan awak, tolong. Ayo. Baiklah. Ini sedia, Rachel. Saya pemain lumnya Awak tak kena ikan sendiri? Ayo, makanlah. Kenapa awak ingatkan saya? Walaupun baunya begitu kuat sehingga mustahil untuk melupakannya. Berantakan betul. Langsung tidak sedap. Saya tidak mau makan itu. Ini Saya takkan buat. Awak kena, ayo. Baiklah, cabaran adalah cabaran. Saya kena buat dan saya bersedia untuknya. Ini adalah mimpinya. Ya, T-Rex. Bangun. Ini benar-benar menyeronokkan. Aduh, Jin, berhati-hati. Ops. Saya tidak tahu Maaf. Baiklah. Terima kasih. Senangkan boyan trauma saya. Seperti $1 juta dalam sekelip mata. Cuma Jessica mempunyai lebih banyak rambut daripada yang Kira ingat. Dan sementara itu, masa berlalu. Hei, tapi jika ia akan kelihatan baik, ia berbaloi, kan? Tiada siapa yang tergesa-gesa di sini. Nampaknya Jessica tidak bersedia untuk ujian berjaga sementara kawannya membantunya. Dan ini memberi Kira peluang sempurna untuk satu gurauan kecil. Selesai membuat sentuhan terakhir itu. Apa bau pelik ini? Oh tidak, rambut saya terbakar, rambut saya. Kamu kembali ke sini segera. Mereka benar-benar menjadi cantik. Rachel sedang cuba membalas dendam terhadap Ben selepas kekacauan terakhirnya dan telah memutuskan untuk memerangkapnya dengan sepasang seluar dalam wanita. Wira kita tidak mengesyaki apa-apa dan bersiap untuk kerja dengan jaket yang mencurigakan. Ben, saya mengharapkan segalanya daripada kamu. Tetapi bukan ini. Ben tidak mungkin lebih keliru. Dan semuanya sangat lucu sehingga seseorang terluka. Jadi berhati-hatilah gadis-gadis, jangan keterlaluan. Zoe mempunyai banyak masa lapang dan telah memutuskan untuk mengganggu Kira. Gaya seram! Apa yang terjadi dengan lampu? Hidup, mati. Sangat menakutkan. Lebih baik pergi periksa. Ops,
rasa Kira telah mendedahkan helah itu dengan sangat cepat. Kamu akan lebih bernasib baik lain kali, Zoe. Saya buka peti sejuk dan ada kejutan. Sebenarnya saya hanya inginkan Coca-Cola dan tidak akan pernah menjadi hamba kepada gurauan sekejap kamu. Tetapi jangan pergi dan tetaplah di situ tersenyum, karena, sayangku, kamu akan berada di situ selamanya. Ambil hotdog dan buat potongan dengan berhati-hati di hujungnya. Buat segi 4 kecil. Dan buat juga beberapa potongan di bahagian belakang. Anda faham apa yang kami maksudkan? Nah, jika Anda lekatkan kuku palsu pada segi 4 kecil itu, semuanya menjadi lebih jelas. Realistik, bukan? Buat potongan yang baik dan tutup dengan sos tomato. Prank ini memerlukan saat yang sempurna apabila ia benar-benar tidak dijangka. Tiba-tiba seperti kilat, percayalah semua orang akan terkejut. Jika Anda marah kerana dia tertidur semasa menonton film bersama, balas dendam. Sesuatu yang lazat dan melekit adalah apa yang kita perlukan. Secepat dan sehalus mungkin sapukan pada tangan. Set sudah siap untuk pertunjukan. Menampar nyamuk yang menjengkelkan itu tidak berhasil seperti yang diharapkan. Tetapi sebenarnya apa yang telah kamu tampar? Tunggu, apa benda itu di wajahmu? Keliru? Saya percaya. Bertukar hadiah adalah tradisi kuno dan dihormati. Mike teruja dan sekarang giliran dia untuk memberikan hadiah. Semua gembira dan puas. Cuma Kira tidak faham bahawa Mike telah memilih kotak yang sengaja mengelirukan dan ini akan mengganggu acara seterusnya. Nampaknya lebih marah daripada kucing basah. Hati-hati, beberapa gurauan boleh mempunyai kesan balas yang tidak diingini. Yak. Satu cadangan kecil untuk apabila Anda sangat ingin minum smoothie, tetapi seseorang tidak mahu berkongsi. Keluar dari bilik dan panggil dia. Boleh saya bercakap dengan Chelsea? Penghantaran bunga, saya sedang menunggu di luar pintu. 101 mawar, tolong cepat. Ia berat. Dan apabila medan sudah bersih, Anda boleh menuntut hadiah Anda untuk persembahan terbaik di telepon. Rasanya seperti kemenangan. Tetapi setelah melakukan perbuatan itu adalah bijak untuk menghilang. Mangsa Anda tidak akan tertipu lama dan mungkin juga menghukum Anda untuk rancangan jenayah Anda. Adakah ia berbaloi, Ben? Pada pendapat saya, ya. Hei, mata letih. Kamu tidak cukup tidur malam tadi. Nampaknya Rachel berpesta sepanjang malam daripada tidur. Atau kamu berada di komputer sepanjang masa. Walau bagaimanapun, Rachel terlupa bahawa tidak boleh tidur semasa bekerja. Pertama, jangan lakukannya. Kedua, jika lakukannya, jangan sampai dilihat. Jika seorang rakan sekerja menemui Anda tertidur, dia akan merasa berhak untuk meninggalkan kejutan kecil untuk Anda apabila terjaga. Satu perubahan kecil pada komputer akan membuat Rachel berjaga juga malam ini, sementara seluruh pejabat akan terus ketawa berjam-jam. Tiada tempat yang selamat apabila gurauan sedang dirancang. Tidur di katil pun tidak akan menyelamatkan kamu jika rakan serumahmu telah memutuskan untuk menjadikan pagi lebih menarik. Kami akan menggunakan cat merah di tempat yang paling tidak sesuai untuk gurauan kami. Cat bilik mandi dengan warna merah dan kemudian tambahkan pewarna makanan merah dalam ubat gigi.
Ceri di atas kek akan menjadi senyuman manis ini untuk menyambut Rachel apabila dia cuba menghilangkan semua kat dan pewarna yang mengotori dirinya. Satu rancangan yang sempurna. Buat 30, buat 31, letakkan cat biru pada pemegang pintu atau mungkin juga pada semua cawan di rumah di mana sahaja Anda merasa terinspirasi. Apa yang tinggal untuk dilakukan adalah menunggu mangsa kita bangun untuk mengikutinya dalam rutin pagi sambil ketawa kecil sepanjang masa. Perangkap pertama adalah satu kejayaan. Dia baru bangun sekarang dan tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Dan jatuh juga dalam perangkap nomor 2. Wow, menjijikkan. Nasib baik Rachel tahu menghargai gurauan yang baik dan menerima dengan semangat juga kejutan terakhir. Gurauan yang baik dan sikap yang baik. Sayang, beli trombos lagi Coca-Cola dan Toto. Awak lupa untuk membukanya dan straw tidak akan salah. Terima kasih kerana menjaga saya. Bawakan saya sesuatu untuk dimakan. Saya sedang dalam permainan, tidak boleh terganggu walaupun sesaat. Suapkan saya. Baiklah, kita sudah melampaui batas. Makan ini, sayangku. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Kamu mahu makan, dan Jessie telah memberimu makanan. Tapi saya rasa dia tidak akan meminta apa-apa lagi.